Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni aku tengah record menggunakan satu device baru, asset baru untuk Boss Aiman TV ni. So aku baru beli satu device baru iaitu DJI Osmo Action 4. So sekarang ni macam korang tahu kat luar tu dah keluar Action 6. Tapi kenapa aku beli 4? Sebab first within budget, and second ialah rasanya 4 pun dah good enough lah untuk beginner macam aku. Aku kan yang edit kau apa DJI ni terbang ke apa kan. So I think good enough lah for me. So ini semua sebab terima kasih kepada korang jugalah, sebab support, subscribe, kepada family, adik ipar banyak tolong, kawan-kawan isteri, serta adalah orang-orang yang jumpa konten betul terus dia subscribe kan. So terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat. Walaupun 500 subscriber ni, sekarang ni dah sampai 500 lebih. So aku decide nak beli start dari 500 itu. Walaupun 500 ni tak adalah boleh monetize ke apa, tapi still langkah kanan untuk kita yalah ke next step kan. So terima kasih. Jujur cakap, so aku nak share lah macam perjalanan lah kan. Perjalanan macam mana YouTube Boss Aiman TV ni boleh mula. So actually channel ni aku buat 21 hari bulan Disember 2024. Masa tu first video ialah dengan kawan-kawan pergi makan bergeman kat Bangi dengan Isno dengan Asfar. Tu macam saja je lah, sebab kita selalu record. Aku selalu record tu dalam otak fikir nak buat something tapi tak buat. So masa tu terfikir bila lagi kan. Masa tu kat rumah mak mertua tengah baring, sajalah edit-edit, tiba-tiba siap lah satu, buka lah gambar buat thumbnail. So siap lah satu. So daripada situ dapat sambutan, ada orang tanya pasal bergemain. So aku rasa happy lah kan dari situ kan. So sambung lah, dan bersambung kepada momen bersama isteri. Dan bila dah besar ni, rasanya kita kena abadikan momen ni, momen sama isteri dan keluarga lah. Keluarga tu lah yang penting. Sebab macam mana pun konten kat YouTube ni dia takkan hilang lah kan. Dia akan ada di situ. Nanti bila aku dah tua, dia tengok lah, oh macam ni rupanya rupa aku kan. So itu rasanya itu asset lah kan. Asset kita, asset hadapan. So konten jalanan ni aku tulis sikit lah. So actually masa November tu lah, isteri ni pun isteri tahu lah, dia ada buka channel masak-masak Rozet TV tu. So masa tu lah yang aku rasa macam aku nak jadi macam dia ni lah. Sebab Rozet TV tu korang cuba search kan, dia macam dia simple lah. Dia jadi diri dia, dia tak edit banyak. Dia cuma guna adik dia, dia ada kebolehan untuk masak, dia gunakan kebolehan tu, dia share kan kepada orang lain. Simple je, tak ada buat edit apa meletup-letup ke apa, sound effect ke. So aku rasa macam oh okey juga buat macam ni kan. So daripada situ Rozet tu aku macam okey lah, aku nak try juga something simple. Sebab kita bukan pandai sangat, bukan ada degree dalam benda ni kan. Tak apa lah belajar. Kita macam aku cakap tadi, bila dah besar kita nak abadikan kenangan ni. Dah besar nanti nak tengok balik. Mungkin satu hari nanti YouTube ni dah tak relevan kan, tapi apalah, still ada dekat situ kan. Lepas tu niat utama sebenarnya untuk income lah, nak tambah income, nak monetize. Tapi lama-lama aku rasa di samping income tu ialah aku nak sharekan kebaikan kepada orang-orang yang tengok video aku lah. Kebaikan tu maksudnya bila orang tengok video aku tu, dia akan gunakan video tu ke arah baik, ataupun macam contoh kita orang tunjuk jalan-jalan pergi mana, so dia boleh jadikan itu guide. Tu maksud kebaikannya lah. Di samping nak tunjukkan kebaikan agama kita sendiri, kebaikan yang kita boleh buat kat orang lain. Macam video aku yang sebelum ni ialah jemput family makan kat rumah. Itu macam idea jugalah kan. Orang baru ada masuk rumah sewa ke, beli rumah ke, ajak jiran makan ke, resepi, share resepi. Itu niat aku lah sekarang ni. So awal-awal dulu ialah income, sekarang ni dah lebih kepada tu lah. Dan kemudiannya lagi satu sebab support daripada mak abah sendirilah. Sebab parent ni bila
kita buat something, parent ni bila kita buat something, parent Asia juga aku rasa kan, dia akan tanya tau, dia akan selidik benda macam mana ni kan. Tapi aku tak tahu kenapa bila aku cakap aku tunjuk YouTube, nak buat YouTube ni, diorang tak persoalkan. Tapi persoalkan tu bukanlah maksud diorang tak support, cuma kiranya ada benda yang diorang nak clarify dulu lah kan. Tapi bila aku tunjuk channel YouTube aku ni, diorang terus tanya macam mana ke, apa benda ke. Dah sebulan lepas tu diorang akan tanya macam mana channel YouTube ke. Aku rasa happy tau bila mak abah tanya bila macam tu. Rasa macam support lah, macam mak abah dah macam bagi green light. Kenapa aku nak stop kan? Dan ini pun benda yang aku suka, editing. Walaupun editing aku macam korang tengok lah, tak adalah gempak kan, tapi aku suka duduk depan laptop ataupun depan phone edit benda tu, enjoy. So itu perjalanan je lah, macam mana yang aku decide untuk buat ni. So macam lagi satu, daripada aku share sikit lah, surah Al-Imran ayat 159. So dalam tu Allah cakap, kalau kita dah berazam, kita buat je, kita letakkan kepercayaan kita kat Allah. So aku dah berazam untuk channel YouTube aku ni, first macam tadi tu dapat income, second tu untuk sharekan kebaikan. Aku dah berazam, kita buat dan kita lepaskan kepada Allah. Tak kisahlah channel ni akan jadi monetize ke apa benda ke, tapi kita lepaskan lah, kita percayalah akan ada benda baik terus. So itulah perjalanan YouTube ni. So sekarang dah setahun, dah berapa video lah, 30 lebih, 40 lebih, tak ingat lah. Tapi aku mengharapkan daripada video ni akan orang-orang sekeliling akan dapat benda baik lah. So semoga dengan aset baru ni akan membawa kita orang ke level lain. Level lain tak salah kan, mimpi tu kan free kan. Dan semoga terus support kita orang lah. Dan juga komen lah apa perlu area of improvement. Last kali aku nak cakap terima tempat travel ke, tempat-tempat travel ke, korang boleh komen lah mana nak pergi yang bajet-bajet sikit kan. Kita ni B40. Last kali aku nak ucapkan terima kasih kepada isteri, orang yang banyak membantu, banyak memberi sokongan. Yang paling ni lah, yang paling hebat lah yang tengah record ni isteri kan. Terima kasih isteri. Kalau tengok video ni masa hadapan, ketahuilah kita dah sampai level ni disebabkan ada orang kuat, isteri aku ni lah, Nur Afifah. Itu sahaja. So enjoy kita orang punya konten baru bersama aset baru ni. Harapnya lebih baik. Ni pun still tengah belajar, harapnya getting better lah. Itu sahaja guys. Okay, itu cukup. Isteri ada nak tambah? Okay, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Sila like, comment, subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu lagi tambahan kepada korang yang nak try benda baru lah kan. Macam aku ni consider benda baru lah masuk YouTube ni kan. Just try je. Tak payah fikir sangat apa yang orang akan cakap ke apa. Sebab aku pun dah kena masa awal dulu. Bila aku start ada je lah orang cakap ni lah, cakap tu lah. Masa terkesan masa hari raya kita ada ajak kawan datang. And kawan kepada kawan tu sendirilah dia cakap tak nak lah subscribe, bukan famous ke apa ke, bukan orang tengok video panjang ke apa, orang sekarang tengok video pendek ke. Walaupun macam benda tu macam nampak macam gurau, tapi kita tak patut lah. Tapi sakit lah, tapi aku maafkan je. Aku tak simpai pun, aku cakap ni just untuk share je lah. Just ketepikan je lah benda tu, try je lah benda tu, try je lah benda baru yang korang nak buat. Itu saja tambahan.